Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Warners Machinery. Okay. Untuk sekarang ni saya nak bagi tunjuk dekat korang chainsaw yang heavy duty, chainsaw yang ringan, chainsaw yang power. Yang ni kita ada Husqvarna model 125. Husqvarna 125. Okay, sekarang kita review dulu, kita unboxing lah. Kita tengok apa saja barang yang dia bagi untuk chainsaw Husqvarna original model 125 ni. Okay. Ni masih still lagi, kita buka dulu. Okay. Untuk original ni dia punya kotak dia bukan bagi tape, dia bagi gum. Oh, macam tu. Mantap. Okay. Ni untuk Husqvarna, dia punya kotak pun memang cantik lah. Dia tulis dekat sini Husqvarna. Kita buka dulu. Untuk Husqvarna 125 ni, dia punya panjang papan 18 inci korang. Korang tengok ni Dia punya papan, selalu orang cakap untuk Husqvarna ni, dia punya papan memang cantik lah. Tapi sebelum kita lanjut video ni untuk nak pasang ataupun nak tunjuk barang-barang dia, jangan lupa comment and subscribe. Let's go. Okey korang, kita tunjuk barang-barang dia apa saja yang dia dapat. Okey, paling pertama sekali kita nak tunjuk dia punya papan lah. Untuk Husqvarna dia punya papan, selalu orang cakap dia punya papan memang comel, tapi dia punya ketahanan memang padu lah korang. Okey. Korang nampak dia punya batang, dia punya papan ni. Ni. Husqvarna 125, dia punya panjang papan 18 inci. Okey, nak tengok dekat mana dia punya size tu, dekat sini. 18. Okey. Lagi dia ada bagi dia punya cover. Cover dia pun memang tebal. Timbul Husqvarna. Lagi satu korang, untuk Husqvarna punya papan, dia punya cover papan ni, dia tutup sampai belakang. Dia tutup sampai belakang. Kalau steel kan dia sampai sini je, dia tak tutup semua kan. Tapi kalau Husqvarna ni dia korang, dia tutup habis lah. Okey, nanti kita tunjuk cara pemasangan dia. Ni dia punya manual book, betul-betul tebal korang. Memang tebal lah untuk Husqvarna ni. Lagi ada apa lagi dia bagi? Ya, paling penting lah. Ini paling penting korang. Spana plug. Lagi ada rantai. Rantai dia korang original bukan made in China, made in Canada. Ni original punya. Lepas tu kita ambil dia punya mesin. Inilah yang kita tunggu-tunggu korang. Mana peminat-peminat Husqvarna tu? Peminat-peminat Husqvarna mana tu korang? Husqvarna 125, dia punya panjang papan 18 inci. Dapat satu set komplit. Lagi satu yang ni, Husqvarna ni dia punya cc 40 cc korang, ada body spring. Inilah kenapa banyak yang suka Husqvarna, sebab dia ada body spring. Body spring ni dia function dia korang, bila korang tekan minyak, makin kuat korang tekan, dia tak ada rasa gegah. Dia tak ada rasa gegah. Lain macam steel kan. Steel bila kita tekan minyak dia dah rasa gegah dah, tapi Husqvarna ni dia tak ada rasa gegah lah. Okey, korang tengok dekat sini dia ada logo Haze. Cover dia timbul Husqvarna. Okey. Sekarang kita nak tunjuk dekat korang cara pemasangan dia. Pemasangan chainsaw Husqvarna. Tapi sebelum kita pasang, kita nak cerita sikit lah. Untuk Husqvarna ni, banyak yang cakap Husqvarna ni lagi senang nak hidup daripada steel. Sebab apa? Sebab dia ada cok, ada pump. Tu yang dibuatkan dia jadi senang nak hidup korang. Jadi korang nak start dia, kalau korang nak start dia, paling pertama kena masuk minyak lah kan. Minyak dekat atas, minyak hitam dekat bawah. Minyak hitam ni untuk apa bang? Minyak hitam ni untuk nak licinkan rantai saja. Selalu kita cakap minyak rantai lah. Untuk atas ni, dia tempat minyak petrol. Minyak petrol tu kena bancur dengan tuti. Tuti dia kena pakai tuti enjin, jangan guna tuti motor. Okay? Nak bancur dia pun jangan dalam tank. Nak bancur dia kena masuk dalam botol dulu, masuk dari bekas dulu. Korang bancur dalam bekas tu baru masuk dalam tank dia. Okay? Lepas tu, baru korang switch on. Korang pump dekat sini, nampak minyak dah naik dekat pump, korang tarik cok. Tarik cok, korang start. Tarik start bunyi macam nak hidup. Kalau enjin dah hidup, korang tolak balik cok dia. Lepas tu korang start. Confirm senang nak start. Yang ni lagi mudah nak start daripada steel lah. Okay. Okay, sekarang dah settle, kita nak bagi tunjuk pasang dia lah. Ini paling sukalah korang nak tunjuk-tunjuk pasang ni kan. Mana-mana yang tak faham lagi cara pemasangan chainsaw ni, mari sini saya tolong ajarkan kat korang. Paling pertama sekali, kita kena buka dia punya ni. Dia punya nut. Okay. Nut ni, dia dua nut ni kita kena buka. Okay.
Tapi kalau kita nak buka ni korang, kita kena bagi dia punya cover brake ni, kena bagi free dulu. Kalau dia lock macam ni, dia tak akan boleh terbuka. Dia tak akan boleh terbuka bila dia lock. So kalau korang nak bagi free, korang kena tolak kat belakang. Ni tengah lock ni. Dia tengah break. Kalau kita bagi tarik macam ni, dia takkan tercabut. Sebab apa? Sebab dia tengah lock. So kena tolak kat belakang, bagi free. Kalau dah free macam ni, slow je. Tak payah kuat-kuat nak tarik dia. Tolak je keluar dia. Bila kita lock, ni korang tengok ni. Bila kita lock, dia jadi kecil. Dia akan bagi tahan dekat sini. Tu yang dia tak akan tercabut bila kita lock. Kalau kita bagi free, dia jadi luas. Okay. Lepas tu korang, dekat dia punya cover ni ada satu pin. Satu pin ni nanti dia akan masuk dekat dia punya papan. Lubang papan ni. Apa function pin dengan lubang papan ni bang? Function dia untuk nak adjust rantai dia. Macam mana cara kerja dia ni korang tengok. Okay, pertama mula-mula kita masuk dia punya papan dulu. Tolak sampai belakang dia punya papan. Lepas tu kita buka dia punya rantai. Kita buka dia punya rantai. Kita buka dulu. Okay. Okay. Ni dia punya rantai korang. Dia punya rantai pun panjang dia 18 inci lah. Sama dengan dia punya papan lah. Saiz 18 inci punya, okay. Untuk Husqvarna ni dia punya mata rantai jenis mata yang halus lah, yang kecil-kecil punya. Ni laju korang, ni tajam, memang tajam lah untuk rantai dia. Lagi dia punya engine cc dia 40cc. Memang sedap kalau nak pakai potong pokok, okay. Okay, lepas tu kita nak pasang dia punya rantai lah. Nak pasang rantai ni kita masuk mula-mula daripada belakang. Tapi kita kena tahu rantai ni mana depan, mana belakang korang. Kita kena tahu ni. Untuk rantai ni dia ada dua saiz. Ada yang kecil dekat depan, yang tajam besar ni dekat belakang. Macam mana macam ni korang tengok. Masuk daripada belakang. Kita letak macam ni. Just pusing. Tarik. Bagi tegang dia punya rantai. Okay. Ni. Yang saya cakap mana depan, mana belakang tu yang ni. Korang tengok. Nampak tak? Nampak tak? Yang ni. Mata besar dia dekat belakang, mata kecil dia dekat depan. So dia akan pusing macam ni. Korang tengok. Dia akan pusing macam ni. Dia akan pusing ke depan. Kalau korang pusing balik, dia tak akan, korang potong pokok, dia tak akan putus pokok tu. Sebab dia makan belakang, bukan makan depan. Okay. Lepas tu kita bagi pasang lagi. Okay. Lepas tu kita nak pasang tu, kita kena bagi masuk dia punya cover lah korang. Cover dia. Jangan lupa kena bagi free dulu. Dah macam ni korang masuk lah. Korang masuk. Pin yang ni tadi. Pin yang ni tadi masuk dekat bawah, lubang yang bawah papan. Okey, ngam-ngam korang. Kalau tak ngam bang macam mana? Kalau tak ngam, adjust kat depan. Adjust kat depan sini. Kalau dah ngam macam ni, kita tinggal masuk dia punya nut saja. Bagi masuk dia punya nut. Lagi. Satu lagi. Bagi ikat saja macam ni. Jangan bagi ikat kuat-kuat. Bagi ikat pakai tangan je dulu. Sebab kita nak bagi ketatkan lagi dia punya rantai. Kalau nak ketatkan rantai dia, korang adjust kat depan sini. Korang adjust kat depan sini. Guna dia punya tool saja. Korang tengok. Rantai naik kan. Kalau dah macam ni, bagi ketat lagi sikit. Tengok. Cun. Ketat. Kalau dah ketat macam ni bang, kita boleh ikat dia punya nut ni. Bagi ikat kuat-kuat. Okey. Lagi satu. Okey, kalau dah kuat macam ni, korang dah boleh pakai lah. Korang dah boleh start terus lah. Lagi satu ni, kalau ada emergency ke apa, korang boleh lock. Tolak ke depan, rantai ni dia tak akan pusing. So bila korang tekan minyak, rantai tu dia tak akan pusing. Kalau korang nak pakai semula, bagi free. Tolak belakang. Tolak tu bang, jangan slow-slow sangat bang. Nak tolak tu jangan macam ni. Bang, dia gegar lah bang, takut patah pula. Tak payah risau, memang dia spring korang. Tolak macam tu pun tak ada masalah.
Tolak belakang pun kuat je, tak ada masalah. Tolak pakai jari je macam ni pun boleh. Faham tak? Okay. Kalau korang suka dengan video saya ni, korang jangan lupa like, comment dan subscribe. Kalau ada soalan-soalan apa korang nak tanya, korang boleh komen saja. Next kita nak tunjuk cara pasang apa, korang boleh komen saja. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.